Tapi mereka lupa, Melayu itu hanyalah UMNO. Siapa abang gambar itu? Mereka main isu perkauman taman di Pulau Pinang. Daripada halau Melayu. Gerai do re mi. Kita kata, gerai itu bukan soal hak Melayu, soal peraturan. Katalah yang dirobohkan itu 20. 4 hak Melayu, 2 hak India, 14 hak Cina. Tetapi hak Cina itu suat khabar tak keluar. RTM tak keluar. TV3 tak keluar. Melayu mula dihalau di Pulau Pinang. Saya tahu bukan tujuan akhbar, utusan dan sebagainya terhadap orang Pulau Pinang. Dia harap orang Pahang, orang Johor, orang Pedas, orang Ijuk selama hak mandi ayat 7 balik tu. Dia tengok, kita tengok apa jadi Melayu Pulau Pinang. Sudah kena halau. Sudah kena halau. Kamu duduk di mana? Aku duduk di Ijuk. Dari sekalian, berita yang gerai-gerai Cina yang diroboh tak keluar. Sebab itu kalau tuan-tuan dapat maklumat daripada RTM TV3, RTM ni rehat tunggu mati. Tuan-tuan akan bodoh sampai ke mampus. Dia main isu Maulud Nabi. Akhirnya selesai. Tak ada perkara apa-apa. Kita buat parakan Maulud. Mimpi UMNO yang tak turun. Tinggallah Lim Guan Eng duk selawat seorang-seorang hari Maulud. Mereka main lagi. Setiap waktu. Setiap ketika. Walaupun perkara itu daripada zaman kerajaan BN. Hal tanah. Hal sebagainya. Kerajaan Lim Guan Eng ni kena pikul. Tapi dia bertanggungjawab. Dia kata dia akan pikul. Dia akan berundi. Dia akan cari jalan penyelesaian. Ada sekalian kes jelutung tu. Kena halau tu. Saya Ketua Pemuda Pulau Pinang. Waktu tu kita dah terlibat dah. Jalan-jalan raya dulu semua rumah orang Melayu situ. Tapi masa itu suat khabar tak main pun isu itu. Kenapa? Kerana yang memerintah itu. Gerakan Sahabat Arif. Begitulah juga UMNO itu dianggap Melayu. Hadirin sekalian, Cina ni hanya DAP. Gerakan bukan Cina. MCA bukan Cina. Sebab itu bila Lim Guan Eng angkat sumpah jadi Ketua Menteri, orang Melayu bisik. Habislah kita di Pulau Pinang. Cina dah perintah kita. Termasuk adik Kuhak Bangang. Abang, apa nak jadi ni? Pulau Pinang Cina dah perintah. Siapa dia? Ini Lim Guan Eng jadi Ketua Menteri. Awak dulu konsul Melayu ke? Bila dia bersunat? Pada mereka, macam tadilah. Cina bagi mereka hanyalah DAP. Melayu hanyalah UMNO. MCA bukan Cina. Walaupun kulupnya sama, tak Cina. Soelek, dia bukan Cina. Dia Jawa. Saya nak cakap kasar malam ni. Melayu. Meluat. Jadi ada sekali dimainkan setiap hari. Demi untuk kesejahteraan Melayu masa depan. Marilah PAS kita bersatu. Hari-hari aja. Sekarang ni untuk pengetahuan yang amat berhormat Lim Guan Eng. Kalau kami nak jumpa Menteri UMNO, tak payah buat appointment. Pergi ketuk pintu. Welcome. Kita bersaudara. Kepala bapak hang. Yang bunuh orang Mamali satu lau. Hadirin sekalian. Dihadapkan sekarang isu Lim Guan Eng Cina bergaduh dengan Melayu Nik Ali. Ini cuba dimainkan sentimen itu. Tapi diterangkan tadi, Ketua Menteri inilah juga yang lantik orang Melayu pertama kali jadi pengurusi apa tu? Tanjung tu, Majlis Pembandaran Pulau Pinang. Melayu yang tu suat khabar tak main. Macam mana boleh lantik Melayu? Sedangkan belah Tanjung tu orang Islam ada hanyalah 10-15%. Macam mana Melayu boleh jadi ketua situ? Siapa disebut oleh Lim Guan Eng tadi, itu soal merit, soal kebolehan dia. Maka dia dinaikkan jadi pengurusi Majlis Bandaran Pulau Pinang.
Yang ni semua tak keluar. Dia keluar tengok bergaduh dengan Ning Ali. Kerajaan Barisan Nasional tak pernah hormat perlembagaan Malaysia. Betul ke tak? Bila kita menang di Kelantan, dia lantik JPP, Jabatan Pembangunan Persekutuan. Tok Pengulu di bawah Kerajaan Negeri. UMNO lantik Tok Pengulu mereka. Bawa, tak apalah kalau UMNO bayar gaji. Dia gunakan wang kerajaan, bayar gaji pada Tok Pengulu haram di Kelantan. Awak, Cina akan merintah Kelantan? Ning Aziz tu akhir mana? Tapi dia lawan dengan Kelantan ni, hadirin sekalian, cukup dahsyat. Kerajaan JPP dia. Tok Guru Ning Aziz Menteri Besar tak dipanggil untuk mesyuarat, tidak mempengurusikan mesyuarat keselamatan negeri. Tak hormat perlembagaan, tak hormat federalism. Ini sekarang Pulau Pinang ni dia cuma turutan daripada apa yang berlaku di Kelantan dan Terengganu. Terengganu kita menang. Hadirin sekalian, waktu itu adalah Perhimpunan Agung UMNO minta supaya royalty ditarik di Kelantan, ini di Terengganu. Kami mesyuarat PAH Pusat. Pandangan kawan-kawan kita dalam ahli mesyuarat, mereka kata, kami tak yakin sampai Perdana Menteri nak sanggup tarik royalty. Berkelahi macam mana pun kita ni Melayu. Terengganu, wakil rakyatnya semua Melayu. Iyalah UMNO bising biasa, tapi nak tarik royalty ni kita tak percaya. Tiba-tiba dia tarik royalty, hadirin sekalian. Di negeri Melayu, semua wakil rakyat Melayu. Kemudian royalty itu dijaga oleh UMNO, JPP, dan wang royalty itulah digunakan untuk merampas balik negeri Terengganu. Jahat atau tidak UMNO? Cina akan merintah Terengganu waktu itu. Saya timbulkan perkara ni balik supaya tuan-tuan fikir ni. Hawak ni. Mereka isu Melayu sekarang ni. Sedangkan mereka seksa Kelantan, seksa Terengganu. 95% penduduk di situ Melayu. Wakil rakyatnya Melayu. Bukan Melayu kalau nak ada pun seorang. Tapi dimainkan negeri itu. Ditekan negeri itu. Warta berita, siaran TV, hantam negeri itu. Punya teruk. Sedangkan kedua-dua negeri itu Melayu menjadi pemerintah. Saya sebutkan ini supaya tuan-tuan jangan terperangkap hal mainan isu Melayu ini. Dia terus main di Pulau Pinang. Kebaikan yang disebut beri bantuan ke sekolah agama rakyat tak timbul. Perbicaraan sedang berlaku di Mahkamah Nimbun Tebal. 2 bulan lepas lah. Sampai pukul 12 tengah hari, peguam kita Hanifah Maidin. Dia bangun, dia kata, Tuan Hakim, hari ini saya minta perbicaraan ditamatkan awal. Hakim tanya kenapa? Anak guam saya, Muhammad Sabu, akan hadir satu majlis ketua menteri daripada DAP. Dia kuatkan suara DAP. Nak beri bantuan ke sekolah agama rakyat. Hakim tu senyum. Sebab Hanifah Maidin nak highlightkan bahawa saya nak hadir majlis ketua menteri nak bagi bantuan ke sekolah agama rakyat. Ni dekat Sungai Nibong ni. Hakim kata, ya, kita setuju tamatkan awal. Bukankah hakim senyum? Polis pun senyum. Apa arti di sini? Dia nak beritahu bahawa kerajaan UMNO BN dulu hentikan bantuan ke sekolah agama rakyat. Kerajaan Pakatan Rakyat, pimpinan Lim Guan Eng, beri bantuan ke sekolah agama rakyat. Mana lebih baik? Mana kerajaan yang lebih baik? Tak tahulah. Kalau kata UMNO baik, balik ya. Aku pun pujuk-pujuk, aku meluat lah kadang tu. Mereka nak main lagi perkauman. Saya tak nampak dah jalan sekarang ni. Sekarang rakyat makin cerdik. Isu pembangunan dia tak boleh main lah.
Kalau dulu senang, zaman tahun 60-an, 70-an, 80-an, apa baba mari ceramah. Tuan-tuan, tengok Kerajaan Barisan Nasional buat sekolah. Kerajaan Barisan Nasional buat jalan. Kerajaan Barisan Nasional buat hospital.